Bismillah. Deh, buti stop. Deh, kita dengar kayak atau no ayat atau hok dak tengok ni. Setengah gaduh nak pergi beli baju raya, setengah nak gaduh nak pergi beli lipas raya, setengah gaduh nak pergi beli baju pakai hari raya sebab nak habis bulan Ramadan. Sebab kita ada 10 akhir, kita ada 10 akhir ni nak habis bulan puasa, bulan Ramadan ni kita masuk raya. Deh. Tapi ada sekupul, ada sekopok, ada tepat deh bagi hok menangis, bagi yang hok risau. Kopok itu deh iaitu apa? Orang hok meninggal dunia, orang hok mati dah, orang hok tak ada dah atas dunia. Tapi kita ingat deh, kita suka, kita gembira, tapi kita ingat hok tak ada dah. Deh, kita jangan lupa dia deh. Lupa apa kita doa dia sebab 10 akhir dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Taala nak makbul doa kita deh untuk siapa dia. Dia menangis sebab habis bulan Ramadan ni dia tak ada dah boleh hak Allah Taala nak bebas meleke bulan Ramadan. Yo ni, boleh yo ni nak minta wi belah 12 bulan ni nak wi jadi bulan Ramadan tapi tak lihat di penpai medai. Sebab dalam bulan Ramadan ni Tuhan buti azab dia, Tuhan katuk pintu neraka, Tuhan buka pintu syurga dah. Insya-Allah kita jangan lupa doa dia tak dah. Kita yang ada suka, kita yang ada gembira nak sampai raya dah. Kita ingat orang yang tak ada dah, dah kita doa kepada dia dah insya-Allah.